Okay, sedap. So yang ni pun dia open. Kalau yang dulu saya nak beli first tu, yang Wakanda punya chair tu, idaman kita sudah sampai. Barang idaman. Sebelum tu, okay, pisau mana? Okay, barang idaman kita sudah sampai. Kursi TT Racing, model Swift X Pro. Mula-mula saya nak beli brand yang Wakanda tu. Lepas tu jumpa pula dekat mall, try, sangkut dekat sini. So jadi dia orang preferkan ambil yang Swift X Pro ni, supaya dia punya badan tu lebih besar sikit lah. So jom kita unboxing. So kita tengok kita pilih warna apa. Cun tak dia punya pemilihan warna. Ini kita dah standby cordless untuk kita pasang lah. Alright, so kotak dia memang besar lah. So first, barang yang pertama, dia punya roda, dia punya tapak roda. Lawa lah colour ni. Mula-mula nak ambil warna hitam. Lepas tu tengok review, yang warna tu lagi lawa. So ni dia punya apa? Tempat dia punya apa? Adjust dia tu. Alright, so nak tahu tak warna apa? Ini dia. Warna brown. Cantik tak warna brown? So kita dekat lighting yang warna orange ni, kita letak tepi dulu. Warna brown. So ni dia punya penyandar belakang tu, apa nama dah? Ni headrest kat kepala. So cantik lah packaging dia, kemas. Okay, yang ni untuk yang bawah, dia punya tempat duduk yang bawah. Ui, besar juga dia punya ni seat dia. Dan juga yang ni dalam box ni apa dan ada dua ni dia punya untuk letak tangan ni. So kita tengok yang letak tangan tu, dia kata baldu. Sekejap lagi jom kita buka. Okay, stay tune Okay, jom kita buka dalam kotak ni ada apa. Ini dalam kotak. Barang-barang kelengkapan untuk pasang dia punya cover dia tu. Yang ni berat sikit, mungkin skru kot. Saya nak buka yang ni. Oh, ni skru dan juga roda lah. Ini skru dan juga roda dan juga dia punya hydraulic pump suspension ni. Right, jom kita pasang. Okay. Jom kita pasang roda dia dulu. Okay, buka. Campak dalam ni, senang. So dia punya ni pun berat juga. Ni dia punya barang dia. Jom kita pasang. Kat sini ke kat sini? Kat sini. Okey. 2. 3, 4, 5. Ni dia punya skru lah.
Okay, ni dia punya pump. Okay, dia punya pump ni belah mana bawah? Belah bawah kot. Okay, betul. Oh, start lah dia punya pergerakan dia. Okay, settle. So, yang ni dekat mana pula ni? Cover tutup skru. Cover tutup skru kat belah mana? Kita kena tengok dia punya ni dulu. Okay. Okay. Ini main dia punya bawah dia lah. Dia dah siap. Kat situ. Oh, baik-baik. Okay, jom kita tegak. Ini di hadapan. Rasanya kena pasang ni dulu kot. Lebih mudah sikit. Okay, betul. Kena pasang ni dulu. So, lebih mudah. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang satu lagi skru ni tak apa. Jom kita pasang dia punya roda dia. Roda bawah dengan ni. Okey. Bismillah. Okey. Ngam. Settle bab ni. Okey, tak nampak full kan? Kita jackkan sikit. Okey, kita ke belakangkan sikit supaya nampak lebih jelas. Jom kita pasang belakang dia pula. Panas pula. Okay, ni seat yang belakang. So, jom kita pasang. Okay. So, cantik lah. Sudah ada 2 skru kat tepi ni. 2 skru. So, kita pasang dekat side dia pula. Warna dia warna brown. Cuma kat sini dia punya side ni tak tinggi Tapi dia punya bucket dia tu. Sebelah je. Sebelah ni tak ada ke? Cover tepi. Cover tepi. Oh, ni dekat dia punya tengah. Tu. Dah tu.
jom. So yang ni belakang kanan ni ada slot. Slot dia. Yang ni untuk memegang dia. Okey. Yang tepi ni dia tak ada slot pula. Pelik pula. Dekat sini pula. Alright. Yang sini ada bracket, yang belah sana tak ada bracket lah. Macam pelik sikit. Nanti kita tengok dekat dia punya tu. Kiri tak ada bracket. Lepas tu buat dua-dua bracket lah. Macam ni bracket dua-dua kiri kanan kan. So dia lebih kukuh sikit. Okey. Balik. Apa dia? Dia ada bagi satu. So yang ni kita salah pasang. Sepatutnya dia belah sana. Kalau nak duduk, kita try dulu. Betul. Dia punya tu terbalik belakang. Aduh, kita kena tukar balik. Punya belakang dia dah terbalik. So tapak dia dah terbalik. Jom kita terbalikkan semua. Satu kerja lagi. So tapak dia ni terbalik. Yang ni kat depan. Kan betul. Silap dong. Dah salah baru nak tengok instruction. Itu biasa. Ya. Boleh tahan kursi dia berat. So jom kita buka ini. Unboxing. Right. Sebelah. Buka ini pula. Oh, tepi sini cantik baldu. Okay, ngam. Okay, jom kita letak yang ni. Racing siap. Jelas tak nampak? Tak jelas. Okay, kita tengok sini pula. Alright. So, last kita letak ni. Headrest punya cover ni. So, dia ada sulam. Dia ada sulam TT Racing. So, cantik lah. Dia baldu. Tengah tu baldu. Dan juga dia punya yang belakang tu pun baldu. Okay.
So inilah hasil dia. Jom kita rasa dulu. Oh, sedap. So tegakkan sikit. Okey. Tegakkan sikit. Okey. So ni rendah, kita tinggikan. Okey. So nak tengok ketinggian yang sedap, kita punya ni jejak. Okey, sedap. So yang ni pun dia open. Kalau yang dulu saya nak beli first tu, yang Wakanda punya chair tu, itu dia punya tu. Cuma yang ni dia boleh naik dengan turun je. Dia tak boleh ke depan ke belakang. So dia boleh naik dengan turun saja. So dia punya jarak ni agak macam jauh. So saya nanti nak rapatkan lah. Yang ni ke dalam lah. Saya rapatkan ke dalam. So far dia punya feel dia sedap. Saya nak buat rocking chair pula. Kalau nak baring, okey. Nak baring boleh. Selesa, dia boleh buat rocking. Ni rocking. So dia tak terbalik lah. Alright. So dia punya kursi pun boleh ditahan besar, sebab saya punya berat 84 berat saya. So dia punya kursi pun besar lah, sesuai untuk orang yang berbadan besar dan berbidang besar. So far berbaloi lah dengan harga dia lebih kurang 500 lebih tu. So last sekali rasanya ini saya tak pasang. Ni kita nak kena pasang. Kita nak kena pasang dekat dia punya kon. So far jom kita tengok dia punya review secara dekat. Ini dia. Warna brown. So saya punya PC saya warna hitam, so dia matching dengan ni lah. Mula-mula saya nak beli warna hitam, tapi kalau hitam semuanya dia tak naik kan. So far dia punya ni berbaloi lah dengan harga dia. So ni back side dia. Back side dia. Saya rasa mungkin lighting tak cantik, so dia jadi macam kelam sikit lah. Tapi so far ini ok lah color ni daripada color yang warna hitam. Okay, thank you guys yang stay dekat saya punya YouTube. So boleh bantu tekan like dan juga bantu subscribe. Okay, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.